Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni Yasmin nak try buat konten cara baru. Bukanlah cara baru, maksudnya pelbagaikan Yasmin punya YouTube channel. Bukan je vlog je, sebab kalau vlog Yasmin kena keluar. Yasmin tak keluar hari-hari, jadi video tak dapat kena keluar hari-hari lah. Jadi kita try buat pelbagai video macam gaming, apa lagi? Apa-apalah guys. So sekarang ni Yasmin nak try buat gaming. Yasmin harap korang dapat support Yasmin lah. So Yasmin tak tahu juga nak main game apa. Jadi lepas daripada video ni, Yasmin harap korang boleh komen game dekat bawah untuk Yasmin main. Jadi hari ni Yasmin akan main game Abyss. So Yasmin pun tak tahu ni game apa sebenarnya, tapi Yasmin tengok macam orang main macam best. Jadi kita try lah juga. So Yasmin ada handphone je sekarang ni. Kalau korang support konten ni dan dapat sambutan, mungkin Yasmin akan upgrade PC ke laptop, kita tak tahu. Okay, ada ikan. Dia jatuh. Yasmin memang baru masuk game ni, tak pernah main lagi. Okay, kita tengok orang tu dapat sesuatu. Tak ada bunyi ke? Apa? Ada orang tu. Oh. Okay, nampaknya kita ditenggelamkan ke dalam laut oleh satu, apa ya nak cakap, benda aneh ya, macam sotong. Kita tarik ke dalam laut. Yasmin pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. And come here for no reason, the abyss chose you. You'll need equipment to survive down here. Equipment ya. Kita dapat bottle gun. Then wooden tube. Take this gun and tube. One catch fish, the other keeps you breathing. Catch 3 fish. Show me you're not just bait. Okay, jadi kita dah masuk gameplay rasanya. Wow. Okay, so kita ada oksigen. Masuk sini. Kita boleh bernafas. Faham? Once forgotten, now home. Okay, then kita reti juga sebenarnya. Too strong. Kita kena ambil kunci dia. Dapat ke tidak? Saya tak faham juga macam mana sebenarnya. Okay, so rasa kita dah dapat seekor ikan. Tak tahu lah ikan apa, warna kuning. So kita nak buat apa dengan ikan ni? Henry, top Henry. Save out there. Tak boleh jual kat dia ke? Boleh jual tak? Okay. Yasmin pun tak faham sangat sebenarnya.
I go to fish pond. Dia suruh kita tangkap 3 ikan nampaknya. Jadi marilah kita mencari kan. Game memancing je ni. Yasmin pun tak tahu sebenarnya itu apa. Macam mana nak? Sabar. Wow, tak pandainya main. Okay. Faham. Okay, so kita mendapatkan ikan jenis baharu yang berwarna jingga ataupun orange. Sangat aneh ya untuk memanggilnya jingga. Cuba tengok itu. Okay, so kita dah berjaya menangkap 3 ekor ikan. 3 ekor ikan berenang-renang. Bukan. Need something little one. Let's sell this. So kita dah jual dan dapat duit. Are you sure to purchase for $50? Kita mendapat duit. Tu benda yang kita naik tu. Sekejap, kita kena ikut anak panah ni. Dia cakap apa? I have to purchase satu gun. Ni duit Yasmin tu. So duit tu ada dekat atas yang menunjukkan Yasmin tinggal RM40 sahaja. Walaupun bukan ringgit, kita apa ni? Okay, dan kena buat apa? Okay guys, ni pun tak pandai juga nak buat konten gaming ni sebenarnya. Tapi kita try je lah Yasmin harap korang boleh terima dan support konten Yasmin ni. So kita dah ada kapal baru. Kita belum complete tutorial lah. Sabar sekejap guys. Do you have any quest for me? Kita kena buat quest. You under the basics. Boleh sangat lah. Can those tools in my water. Show me you are ready. Macam mana nak show dia? Catch 1 clownfish, 2 blue tang and 2 tang. Sure. Okay. So dia suruh tangkap clownfish. Clownfish tu apa namanya? Apa yang nama ikan tu dalam bahasa Melayu? Dia warna orange tu. Tangfish tu pula ini yang warna kuning. Okay, so kita dapat seekor tangfish warna kuning. Dan kita akan tangkap seekor lagi. So sesiapa yang berminat untuk main korang boleh komen username dekat bawah. Nanti korang follow je Roblox Yasmin ni. Tak payah
Seekor lagi. Kita nak tangkap clownfish. Tapi kurang sihat guys. Tak dapat. Okay. Itulah clownfish dia, kalau korang nak tahu. Warna orange. Alright. Dah selesaikan quest yang kejap ya. Kita dah selesai quest yang Kraken ni bagi dekat kita. So jadinya mungkin ada benda lain yang kita boleh lakukan. Receive 5 star apa tak? Tak nampak. Mari kita bereksperimen sikit. Kalau Yasmin pergi dalam-dalam, apa jadi? Kalau Yasmin lemas, apa jadi? So jom kita cuba bereksperimen. Supaya tangkap tak dia. Ikannya strong. So korang nampak dia makin gelap, oksigen pun makin berkurang. Tapi tak apa, kita just nak bereksperimen. Nampaknya kita mati. You drown. Drown tu ialah lemas. Dia kata kita lemas. Aduh, kalau kita lemas RM12 dia hilang. Tapi tak apalah, kita cuba je. So Yasmin pun tak tahu nak buat apa sangat dah dalam game ni. Korang boleh komen game apa untuk main seterusnya dan support lah konten ni. So terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Bye.